Ini adalah steering dashboard yang dibuat oleh SKS Bus untuk model bus 2 tingkat E128. So bus ni menggunakan Scania 410 kalau tak salah saya lah. So ini panel meter untuk Scania. So ini lorong tadi untuk pergi ke tempat duduk di bahagian lower deck lah, deck bawah. So jom kita naik ke atas pula, kita tengok apa yang ada di bahagian atas. So seat yang sama, warnanya warna biru bercorakkan hitam yang dibuat oleh Damrong Seat Group. So kat atas saya tak kira, saya lupa nak tanya bas ni ada berapa penumpang. Tapi inilah keadaan dalam bas yang tak lama lagi akan berada di atas jalan raya, iaitu sebuah syarikat Bumi Putra yang bernama Rauda Express. So saya berpuasan 42 penumpang sahaja untuk bas 2 tingkat ini.